Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, murid-murid SK Bandar Kuala Krai terlibat dengan program International Coastal Clean Up ICCMY 2025. Program ini telah dijalankan di Pantai Melawi Bacok. Untuk paparan yang lebih terperinci, marilah kita bersama wartawan Sedar TV Channel di lokasi program. Terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Kaisara Adelina binti Muhammad Efi, wartawan cilik TV Sedar Channel dari SK Bandar Kuala Krai. Hari ini saya membawakan liputan khas program International Coral Clean Up 2025 atau ICCMY 2025 yang berlangsung di Pantai Melawi, Bacok, Kelantan. Program pada hari ini berlangsung serentak di 10 lokasi terpilih dengan penyertaan 73 buah sekolah. ICCMY 2025 merupakan inisiatif global untuk memelihara kebersihan pantai dan lautan daripada pencemaran. Malaysia turut menyahut seruan ini dengan melibatkan sekolah, komuniti dan badan bukan kerajaan. Penganjuran tahun ini melibatkan Kelab Pencinta Alam, KPA Kelantan, KPA Sabah serta sekolah dari Thailand. Melalui program ini, kerjasama antarabangsa dapat diperkukuh sambil menggalakkan amalan lestari dalam kalangan generasi muda. Antara objektif utama program ini ialah meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai dan ekosistem marin. Selain itu, ia mewujudkan jaringan kerjasama pendidikan antara sekolah di Malaysia dan di Thailand. Program ini juga memupuk semangat sukarelawan serta tanggungjawab sosial dalam kalangan murid dan komuniti. Dan yang paling penting, ia mengurangkan sisa plastik serta menyokong agenda kelestarian alam sekitar di peringkat serantau dan antarabangsa. Seramai 38 murid tahun 4, 5 dan 6 bersama 6 orang guru SK Bandar Kuala Krai menyertai program ini. Bersama-sama menyertai program ini ialah murid dan pelajar dari SK Selu Teniang, SK Baruh Pial, SK Sultan Ibrahim 1, SK Sungai Sok Kuala Krai, SK Lor Bakat dan SMK Puteri Sado. Walaupun penat, para peserta tetap bersemangat mengutip sampah di sepanjang pantai. Usaha kecil seperti ini memberi impak besar dalam menjaga kebersihan pantai dan kelestarian ekosistem laut. Dengan adanya program seperti ICCMY 2025, kita yakin generasi muda akan lebih prihatin terhadap alam sekitar. Saya Nur Kaisara Adelina binti Muhammad Efi dari Sekolah SK Bandar Kuala Krai melaporkan dari Pantai Melawi Bacok, Kelantan. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada rakan di studio. Sedar! Terima kasih rakan di lokasi. Daripada laporan tersebut, jelas kelihatan keseronokan dan kepuasan yang ditunjukkan oleh semua peserta. Diharap dengan usaha murni ini dapat memberi manfaat kepada kelestarian alam. Terima kasih dan tahniah kepada semua peserta yang menjayakan program ini. Jumpa lagi pada episod yang akan datang.